solat dan rezeki tiada kaitan. Yang langsung tak solat pun rezeki mencurah-curah. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman dalam ayat 1000 dinar, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka jalan dia dan dia akan dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Mustahil orang yang bertakwa itu dia meninggalkan solat. Betul tak? Persoalan dia, kenapa ada orang dia tak solat tapi rezeki dia mencurah-curah? Kita kena ingat, ada azab tu Allah bagi melalui zahir dan ada azab Allah bagi melalui nikmat, supaya Allah nak kita lupa yang mana akan ada satu negeri selepas kematian, iaitu negeri akhirat. Sebagai contoh, pengembala kambing, dia bagi makan pada kambing itu makanan yang sedap, ada vitamin, ada suplemen, supaya kambing itu membesar dengan jayanya. Jadi pada perakhiran kambing itu adalah dia akan disajikan. Maknanya apa? Maknanya nikmat makanan yang sedap-sedap itu adalah berupa azab bagi kambing, supaya kambing itu lupa perakhiran dia macam mana. Itulah istidraj. Kalau rasa bermanfaat, tekanlah button follow. Jom infak masjid, RM5 pun tak apa, tekan link di bio. Sikit sangat tu.